Ada seorang member ni gaji RM8,000 sebulan. Baru-baru ni dia beli kereta Portosaga je. Member-member lain semua pelik lah. Katanya mamat ni kedekut. Tapi betul ke dia beli Portosaga tu tandanya dia kedekut? Atau sebenarnya dia lagi bijak daripada kita orang semua? Sekarang ni ramai yang fikir bila income tu dah selesa, dah stabil, mesti kena pakai kereta Jepun, kereta Continental, baru dapat berjaya katanya. Tapi member kita orang ni relax je pakai Portosaga walaupun income dia dah stabil. Single pula tu. Apa sebenarnya yang dia nampak yang orang lain tak nampak? Bila aku tanya balik, jawapan dia simple je. Katanya Portosaga ni harga reasonable. Model baru harga RM38,800. Installment bulan-bulan RM402 je. Warranty pula panjang 5 tahun. Ada labor fee percuma 3 kali servis. Maintenance murah. Spare part senang nak cari. Income lebihan tu digunakan untuk trading. Dan juga dia belajar cara import barang daripada Vietnam. Hint barang tu adalah biji kopi. Nampak dah bijak dia dekat situ. Kereta Saga yang dia beli ni pun dekat The Apple Auto Service and Tyres. Sebab dealer ni memang TikTok katanya. Ada showroom yang selesa. Dia punya SA pula friendly. Boleh arrange test drive dan juga delivery sampai ke rumah. Bila datang servis, kat sini boleh lepak untuk buat kerja. Pantry lengkap dan selesa. Bila dia ambil kereta yang harga dia rendah, hidup dia tak pening lah fikir hutang keliling pinggang macam orang lain. Beli Portosaga pun bukan untuk impress orang. Sekadar dia boleh pergi point A ke point B. Kalau nak ikut jejak orang yang bijak atur kewangan, pun datang ke showroom The Apple Auto Service and Tyres. Boleh test drive dulu kereta yang ada kat sini. Tanya semua detail sampai puas hati. Tak ada siapa pun yang kisah kita beli kereta apa. End of the day, bukan kereta murah ni tandanya kita gagal. Kereta mahal pun belum tentu berjaya. Tenang, diri penuh dengan ilmu, bukan hutang keliling pinggang.